Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah kami hari ni nak pi ke Keluang Johor. Ni daripada Hill Park ni, daripada Hill Park Puncak Alam kan, pukul 6 pagi, 6.17. Jadi nak ke Keluang, ada kelas, ada di kita pergi kelas shop kita di Bandar Seri Impian, Keluang Johor. Di Keluang ni dah lama dah tak pi. Last pi itu masa tu aku darjah 6. Darjah 6. Masa tu Abang Jali duduk kat sana. Dia punya camp askar dia. Dia kerja di sana. Masa tu dia baru kahwin dan dia dapat. Abang Jali pemuda lagi, baru anak seorang. Atun masa tu Abang Jali tak beli kereta lagi. Dia motor sebab mereka baru 3 orang kan. Kira last pi tu sama masa tu aku darjah 6. Darjah 6 masa tu. Pi lama tahun 90 lah. 90 ke 89 lah kira. No 89 tu last pi keluar ni. Sekarang nak pi dah 2020 lah. Bayangkan 1990, sekarang ni 2026. Berapa lama dah tak pergi sana. Jadi sebab ada urusan business shop, dapat juga ke sana. Alhamdulillah di Keluang. Nanti kalau ada masa kita try pergi camp askar tu kan, situlah tempat Abang Jali kerja sana tu. Pernah pergi lah dengan arwah ayah tu. Duduk 3 hari kot tu. Tu lah tu. Di kenang-kenangan kita di sana, kita nak tengok. Last aku pernah pergi situ ketika mana dan di situ pernah pergi event ni. Ada event dulu tahun 90-an masa di Keluang Johor tu. Ada pameran buku. Jadi aku pernah beli buku kat situ. Ingat lagi buku tu masa ada simpan lagi buku tu. Buku pengetahuan am lah. Buku lebih kepada pengetahuan am. Alhamdulillah, syukur. Jadi kita teruskan insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita punya perjalanan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita nak pergi tandas di nak rehatkan di Seremban ni, RNR Seremban. Bila nama rehat tu boleh besar, mereka ni masa kecil jangan tu. Ni kawasan rehat Seremban mana? Seremban ni tempat banjir masuk asrama tu. Darjah 6 kan dia masuk asrama di Seremban lah. Dia macam mall. Kami dah sampai Melaka dah ni. Melaka nampak tak? Melaka ni University Technical Malaysia Melaka. Okey, dah sampai Keluang lah. Nampak tak Keluang? Air hitam Keluang Batu Pahat. Nampak tak? Keluang. Dah. Pada semua orang-orang Pening, tu Keluang Maju Sejahtera. Dia besar Continue on Jalan Kota Tinggi, Keluang for 3 kilometers. Besar. Hospital Cik Besar. Bandar Seri Impian. Kop Kereta Impiana Kop Kereta. Susura. Dia boleh masuk. Tapi bila sakit baru tahu. Dengan cara PRP. PRP tu dia ambil darah kita, ada tuning, gel yang boleh tuning lah. Semua. Kalau siapa yang pernah masukkan ubat apa yang panas tu, antibody. Saya dulu ada kencing kotor yang ada E. coli, saya tak boleh balik. Sebab doktor kata kalau pulang balik dapat hilangkan matlamat dia ialah untuk sihat, hilangkan berat badan. Ada 1001 manfaat.
Kalau pakcik-pakcik, puan-puan, tuan-tuan L dan XL. Pakai tak perlu nak direct dengan kulit pun okey. Jadi Kalau abang dahaga, abang minum. Ya. Abang lapar, abang makan. Kalau abang ngantuk, abang tidur. Itu sikit. Banyak benda tu banyak. Ada 18, saya bagi 3. Normal. Maksudnya ikut normal lah. Normal. Jangan menyalahi normal. Yeah. Benda normal tak sihat tu. Faham bang? Kau nak pati tak boleh. Nak pusing lah tak boleh. Oh, dulu ni tu ambil kamera kota. Okey. Dia punya close dia 15 besar. Oh, sekarang ni Okey, kita dah sampai dah dekat nasi Pakistan nombor 1 Batu Pahat. Jom kita pergi rasa nasi Pakistan nombor 1 Batu Pahat. Johor. Satu. Apa cik dia? Makan. Yang kabinnya kaki oh. Makan nasi dulu. Satu ya. Makan. Mana? Okey. Ni kami dekat Parit Sulong.